Jumlah pelarian seluruh dunia yang dilaporkan oleh UNHCR hampir kepada 44 juta dan ini tidak termasuk 7 juta pelarian Palestin di seluruh dunia. Apabila kita bersama mereka, baru kita memahami perasaan mereka berada di zon yang paling tidak selesa. Rasulullah SAW mengajar kita untuk menyampaikan salam, bangun beribadah di saat orang lain sedang nyenyak tidur dan memberi makan kepada mereka yang amat memerlukan. Motivasi inilah yang menggerakkan saya untuk sentiasa mengedarkan makanan walaupun berhadapan dengan pelbagai kekangan. InsyaAllah, Allah akan mencukupkan untuk mereka dan keluarga kita. Sejak 2011, apabila saya memasuki kamp pelarian di seluruh dunia, saya belajar erti peritnya menjadi seorang pelarian. Saya melihat dan mendengar penderitaan, pembunuhan dan kesan pemerkosaan dan kematian di hadapan mata. Berjalan kaki berminggu-minggu melepasi sempadan dan menumpang bot-bot nelayan serta ada anak-anak gadis yang diperkosa di hadapan ibu bapa mereka. Ini adalah sejebis kisah yang diceritakan kepada tim sukarelawan kami. Kehilangan ahli keluarga, harta dan tanah air serta apa sahaja yang dimiliki hilang sekelip mata.